Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada uji minda 6.1E soalan nombor 1. Apa isunya di sini? Adalah jika kita ada pengetahuan baru, iaitu satu garisan diameter dan sudut yang menghubungkan dua diameter ini ataupun A dan B ini bertemu di C. AB diameter. Yang ini bukan diameter sebab ini tak melalui tengah. Yang ini diameter. Dan pergi pada C, sudutnya 90 darjah. Mari kita cikgu tunjukkan isunya. Walaupun mungkin cikgu tak selesaikan cara yang itu, tapi cikgu tunjukkan. Diameter, sini A dan B, sudut di sini 90 darjah. Begitu juga dengan C. Diameter, yang lain bukan diameter. Diameter, okey, jadi sini A dan B, sudut di sini 90 darjah sebab dia pergi dating dekat C. A dan B pergi kepada C, sudutnya 90 darjah. A dan B, C dan D adalah diameter. AB diameter, sudut di sini 90 darjah. Ada tak diameter? C dan D diameter sebab sini sudut ataupun titik tengah. Jadi sudut daripada apa? Sudut pada B adalah 90 darjah. Jadi kita bukan nak selesaikan lagi. Jadi kita nak buat lah. Tetapi untuk memberitahu kamu boleh menggunakan saja apa-apa ilmu yang kamu dah ada sebelum ni. Okey, jadi selain pada 90 meter ini, kita gunakan apa-apa teori kita dah tahu. Iaitu apa dia? Okey, kalau B dan C adalah tapak, B and C pergi kepada D, menghasilkan sudut 35. Jadi di sini pun B and C pergi kepada A, menghasilkan sudut 35 darjah. Jadi bagaimana nak dapatkan X? Seluruh segitiga ABC ini adalah 180. Jadi nilai X ialah 180 tolak 90. Itu ABC. Jumlah sudut 180 tolak 90 dan tolak 35 darjah. Jadi 90 tolak 35 ialah 55 darjah. Itu nilai X. Tengok B. B ni sebenarnya kita boleh, cara kiraan kita tu boleh, ya, ada berbagai-bagai lah selain pada sudut 90 darjah tu. Jadi kalau kita nak gunakan sudut 90 darjah tu, kita gunakan segitiga AOC. Okey, kita selesaikan AOC. Jadi sudut di A dan sudut pada C adalah jadi di sini cikgu labelkan sebagai Y lah. Jadi Y adalah 180 tolak 50 bahagi 2. Okey, jadi 180, okey, dapat berapa? 65 darjah. Itu nilai Y. Jadi disebabkan kamu kena tahu OA dan OC adalah sama panjang. Ada tulis tak? Macam mana cikgu tahu sama panjang? Kerana OA adalah jejari, OA jejari, OB pun jejari, OC pun jejari. Jadi segitiga itu adalah segitiga kaki sama. Okey, dua sisi sama. Jadi sudut sini Y, sudut sini pun Y, iaitu 65 darjah. Jadi sebab kita nak menggunakan sudut 90 darjah tu, jadi nilai X ialah 90 tolak 65. Itu 90 tu dekat sini, tolak 65, iaitu 25 darjah. Tetapi kalau kita tak menggunakan konsep sudut 90 darjah tu pun boleh juga. Okey, kita cari dulu. Sebab garis ni kan lurus, jadi sini ialah 100 berapa? 130. Okey, 130 darjah. Jadi di sini OB dan OC adalah sama panjang kerana alasan tadi juga, jejari. Jadi X di sini pun X. Okey, jadi nilai X adalah 180 tolak 130 bahagi 2, iaitu
25 darjah. Apa yang penting kita dapat sudut X tu sudah 25 darjah. C. Kita pernah discuss sebelum ni, panjang lengkuk adalah berkadaran dengan nilai sudut. Okey. Jadi dalam kes ini, panjang lengkuk ni 10, panjang lengkuk ni 5, sudut di sini adalah sudut di tengah, sudut di sini pun sudut di tengah. Oh, tu dah dekat sini. Okey, jadi dia berkadaran. Jadi panjang 10 dengan panjang 5 ni, 5 adalah setengah bagi 10. Jadi sudut di sini setengah bagi sini, 65 darjah. Jadi dan kita tahu, okey, 65 darjah di situ. Jadi bagaimana nak dapatkan X? Kalau kita tak menggunakan sudut 90 darjah, kita gunakan tapak AC pergi ke tengah 65 darjah, AC pergi kepada B ialah setengah daripada 65 darjah. Jadi sudut X adalah apa pula 65 darjah. Okey, ngarut ya. Kena edit 55 darjah. Okey, jadi sudut X adalah separuh daripada 55. Ini tapak dia, dia pergi pada B, AC pergi ke sini. Okey, jadi sudut di tengah adalah 2 kali ganda sudut di lilitan, iaitu nilai X adalah 55 bahagi 2 iaitu 27.5 darjah. Itu kita tak mengguna pun sudut 90. Jadi kalau kita nak menggunakan sudut 90 darjah, kita selesaikan dulu segitiga, iaitu seperti yang sana cikgu labelkan di sini sebagai Y, di sini juga sebagai Y. Jadi sudut nilai Y adalah 180 tolak 55 dan bahagi 2. Ini cikgu tak tahu berapa. 180 tolak 55, lepas tu bahagi 2, terdapat 62.5. Jadi sebelah sini cukup kan? Okey, jadi untuk beritahu kamu, sebabkan sama teori dia, OCOB adalah sama panjang. Jadi sini adalah segitiga kaki sama. Jadi di sini X, di sini juga X. Jadi nilai X adalah 90 tolak 62.5. Itu seluruh ini 90 darjah. Di sana Y adalah 27.5. Jadi nilai X adalah 90 tolak 62.5 iaitu berapa? 27.5 darjah. Okey. Dan seterusnya, bagaimana kita dapatkan ni? Okey, jadi yang ini pertamanya sudut Ultraman. Ultraman tu maknanya kita depan sini dengan atas tu, kalau garis kata garis tu, bawah dengan atas tu nilai sudutnya sama, 120 darjah. Tapi kita guna tak ni? Guna tak 90 darjah tu? Nampak macam tak guna. Nanti cikgu fikirkan sekali lagi bagaimana nak menggunakan sudut 90 darjah tu kat situ. Okey, jadi sekarang ni 120. Jadi untuk nilai X, di sini pun nilai X. Jadi nilai X adalah 180, iaitu menggunakan apa? Kaki sama sekali lagi. Tu dia, 180 tolak 120 bahagi 2, iaitu 180 tolak 120 ialah 60. 60 bahagi 2 dapat nilai X ialah 30 darjah. Okey, jadi bagaimana nak menggunakan tu? Menggunakan apa? Menggunakan 90 darjah. Okey, cikgu rasa ni yang 120, di sini 60. Okey, jadi kita gunakan ABD ni. ABD 60. Okey, kadang-kadang start kita tak tahu idea. Kita boleh menggunakan idea tu macam-macam kan? Okey, jadi kalau 60, di sini pun 60, di sini juga 60. Okey? Jadi 60, okeylah macam tu. Tahu tak kenapa 60, 60, 60? Sebab segitiga, yang ni dah bukan kaki sama je ni, badan pun sama. Ketiga-tiganya sama. Okey? Jadi 60, 60, 60.
Jadi 90 tolak 60 dapat 30. Itu dapat menggunakan juga. Tapi be free. Okay, be free maksudnya kamu tak semestinya menggunakan tu. Okay, jadi kamu gunakan saja apa-apa ilmu yang kamu tahu. Okay, Assalamualaikum.